Okay, hari ni aku akan tunjukkan simulasi. Bukan simulasi lah, cerita macam mana pertempuran Yom Kippur akan berlaku 1973. So, kat sini kita boleh tengok negara yang kotak ni, negara haram Israel telah menaklukki Port Said. Anggap je lah ini sebenarnya New Zealand yang ini dia kecil sebab map ni tak betul. Kalau dia berapa tengok ni selalu betul kan. Okey, dan anggap saja yang darah ni adalah Golan dia. Okey, anggap saja. Okey, kita pertama tu berlaku di ni apa dah nama ni, Syria. Nazar Kobazar Al-Azad. Dia Mesir yang terakhir yang menyerang. So kat sini Israel tak sempat sebab waktu itu waktu Yom Kippur. So cuma boleh ambil satu wilayah dan kita serang balik. Walaupun ini macam khayalan, tak apa, ini simulasi guys. Okey, kita menuju ke Altor. Ini map ni macam Arish. Dan ya, kita dah membesar ke balik wilayah dia dan kita kena keluarkan Palestin balik. Kejap ya. Saya cari dulu Palestin. State of Palestine. Alright. Itu dia. Yom Kippur. Perang Yom Kippur telah berakhir. Selamat tinggal.